sekarang ni walaupun DAP banyak kursi, masih lagi bagi orang Melayu jadi MB. Nampak tak cerdik tak cerdik? Kalau mereka ambil jadi MB, mungkin macam drastik sangat. Tapi dia orang slow-slow. Malah tengok Perak ni, UMNO apa yang menang? Berapa kursi dia ada? Tapi bagi MB tu orang Melayu, konon-konon tengok orang Melayu menteri besar, tengok orang Melayu. Tengok polis orang Melayu. Tengok askar orang Melayu. Wow, yang Melayu bodoh ni cakap. Tapi kursi tu siapa punya? Yang banyak depa MB tu dummy lah. Tak gitu. Sampai akan satu masa nanti, kalau kamu tak sedar lagi, Melayu ni tak ada jadi MP dah. Kalau ada jadi MP pun jenis macam-macam je. Jenis tak layak nak sandang. Depa kata depa lagi senior lah nanti satu hari nanti. Parti depa lebih senior. Ni macam Melayu yang MP-MP ni. Kalau sekarang, kalau aku ada 40 kursi, kau ada 9 kursi, tak apa kau jadi MB. Tapi satu hari esok kita 40 kursi, lu apa abang lancau minta lah, mu jadi MB je. Akan sampai satu masa ni, kalau setan-setan bisu ni tak bunyi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau menteri-menteri Melayu ni tak sedar lagi. Aku bukan PAS, aku bukan PN. Ingat. Aku bukan orang politik, ingat. Aku tengok dari segi neutral. Apa akan jadi. Aku tak macam Komer dalam influencer tu ni. PAS pun aku kutuk Taman dulu. Kalau dia kata, contoh dia kata tak ada air, terjun sungai, belakang ada sungai. Memang aku maki dia orang tua, kutuk. Lama aku tak nampak dah kimak. Boleh kalau kau jadi menteri, orang cakap masalah air, kau boleh cakap tak ada air, terjun sungai. Kepala otak punya pemimpin. Lepas tu tunggang agama, konon-konon kau ni orang agama. Tapi cara kau memerintah, orang suka cara macam tu. Sama je MB Perak ni. Tanah reserve Melayu, pemilikan bukan Melayu. Apa masalahnya? Tiap-tiap kali menteri-menteri resis ni bersuara, menghalang kerja-kerja kehakiman, ingkar mahkamah, buat ingkar titah sultan, itu pandangan peribadi. Pandangan peribadi ke pandangan apa ke? Dia dah buat benda tu. Babi tak babi ni undang-undang. Oh, bangsa tu semua boleh. Akan sampai masa yang Melayu ni akan bersatu balik. InsyaAllah.